من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita menjaga keselamatan dan keamanan, memastikan masyarakat, negeri dan negara kita berada di dalam keadaan harmoni, damai dan makmur. Semoga dengan suasana masyarakat aman dan selamat, kita semua dapat beramal ibadah, bekerja dan meningkatkan lagi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita mendapat kejayaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, pada hari ini marilah kita semua merenung mengenai satu peranan utama kita sebagai seorang mukmin di muka bumi Allah ini, iaitu menjaga keselamatan, tanggungjawab bersama. Hadirin Jumaat yang dihormati, menjaga dan mengawal keselamatan amat penting, terutama keselamatan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja sampai ke Madinah sewaktu hijrah meninggalkan kota Mekah dahulu, maka usaha pertama yang dilakukan oleh baginda ialah mempersaudarakan orang-orang Islam Muhajirin dengan orang-orang Islam Ansar. Usaha menyatu padukan Muhajirin dan Ansar dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat supaya boleh menjadi contoh tauladan kepada golongan yang bukan Islam untuk berdamai dan berbaik-baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, segala usaha memperkasakan ukhuwah Islamiah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya. Usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah mendapat sambutan masyarakat Madinah, termasuk orang-orang Yahudi dan yang lain-lain. Penyatuan semua lapisan masyarakat Madinah amat penting, kerana masyarakat Madinah terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama, ditambah pula dengan kedatangan orang-orang Muhajirin. Masyarakat Madinah pada masa itu juga terdedah kepada ancaman perompak-perompak, penyamun padang pasir. Justru penyatuan dan perpaduan semua penduduk Madinah amat wajar dan memerlukan permuafakatan semua pihak demi menjaga keselamatan kota Madinah. Sungguh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi keselamatannya mendapat persetujuan daripada semua pihak, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkemaskan lagi dan diwartakan dalam piagam Madinah. Di antara butiran piagam tersebut berbunyi, yang pertama, Masjid Nabawi menjadi tempat orang-orang Islam beribadah. Masjid menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran kepada masyarakat dan sebagai pejabat pentadbiran. Yang kedua, orang-orang Islam Muhajirin adalah bersaudara dengan orang-orang Islam Ansar. Yang ketiga, semua penduduk Madinah, sama ada beragama Islam atau yang bukan Islam, mesti bersatu mempertahankan kedaulatan Madinah jika Madinah diserang oleh musuh-musuh dari luar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Masyarakat Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada berbagai bangsa dan agama adalah model contoh masyarakat majmuk. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya menjadikan Piagam Madinah sebagai panduan supaya kita bersatu padu menjaga kedaulatan negara. Wajib kita berdiri teguh di belakang para pemimpin negara. Semoga dengan kita bersatu kita menjadi kuat dan gagah. Bak kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Dan dengan kita bersatu, negara kita terselamat dari sebarang ancaman musuh dari dalam dan luar negara. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, menjaga keselamatan adalah tanggungjawab bersama, bukan berarti orang awam mengambil tugas-tugas polis. Menjaga keselamatan adalah tanggungjawab bersama, bukan berarti orang awam mengambil tugas-tugas polis dan tentera. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini ialah setiap rakyat Malaysia hendaklah bekerja sama mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Di atas kerjasama orang awam dengan pihak penguatkuasa, maka banyak kes jenayah dapat diselesaikan. Kita mendengar bahawa tertangkapnya penjenayah, penyeludup, pengedar dadah, pencuri dan sebarang jenayah adalah hasil dari maklumat orang ramai dan kerjasama masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, undang-undang dan penguatkuasaan sangat penting. Namun apa yang lebih penting adalah setiap rakyat menjiwai kedua-dua perkara tersebut. Oleh itu, masyarakat juga perlu ditarbiyah, dididik dengan unsur-unsur iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, supaya mereka tidak hanya takut kepada tindakan undang-undang sahaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam konteks menjaga keselamatan, maka menjaga keselamatan kesihatan juga sangat penting. Justru setiap orang wajib menjaga kebersihan. Kita dilarang membuang sampah merata-rata tempat. Jika rumah dan persekitaran kita bersih, sudah tentu tiada pembiakan nyamuk, tiada Aedes dan tiada denggi dan tiada penyakit berjangkit yang lain. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan. Negeri bersih, rakyat sihat. Rakyat sihat, negeri maju. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tutup bekas air rapat-rapat, tutup hidangan makanan dengan penutup, yakni tudung saji. Kerana dalam setahun terdapat suatu malam akan turun wabak, mana-mana air yang tidak ditutup dan makanan yang tidak ditudung boleh menyebabkan berlakunya wabak. Air yang bertakung boleh menyebabkan pembiakan jentik-jentik dan nyamuk Aedes yang menyebabkan denggi. Seterusnya, makanan yang terdedah boleh tercemar dengan habuk dan lalat sehingga menyebabkan ta'un dan cirit-birit. Peruntukanlah masa untuk memastikan rumah dan halaman sentiasa bersih. Kita juga hendaklah menjaga keselamatan keluarga daripada bahaya yang berpunca dari rumah seperti kebakaran. Kurangkan risiko kebakaran dengan memastikan barangan mudah terbakar disimpan di tempat yang sewajarnya. Latihlah anak-anak untuk menjauhkan tragedi kebakaran dengan melarang mereka bermain mancis, pemati api dan mercun. Kita mendoakan dengan usaha kita itu, diri dan keluarga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan dan keselamatan. Semoga